Ini kita ada satu lagi alat yang menarik, geng. Okay? Dia tetap pakai excavator tapi depan dia tu boleh berpusing. Dia mencengkam. Nampak sangat mudah. Sedangkan kalau kita nak membunuh rumput-rumput ni macam gini, rumput yang berjalan-jalan ni makan masa yang banyak. Nak kena racun, nak kena pancak tebas. Dalam sekejap mata saja mesin ni nak nampak. Alat ni cengkam dan pusing. Angkat memang mudah. Sangat cantik dan kemas kerja dia. Lagi selamat sebab dalam semak sama macam ni, macam-macam binatang kat bawah dia, geng. Ya, lipan lah, ular lah, macam-macam makhluk kat bawah tu. So bila kita guna alat macam ni, lagi selamat. Abang-abang, dekat Malaysia kita ada tak alat macam ni? Sebab dalam dunia excavator ni saya tak ceburi sangat, jadi tak tahulah. Sedangkan alat macam ni kalau dekat Malaysia multifunction dia punya kegunaan. Banyak benda yang boleh digunakan. Nampak tu? Senang nak cari pokok, boleh tanam pokok. Umpamanya macam tangan kita lah function dia. Tapi boleh berpusing.